ampui pun tak habis lagi ni. Ngelo pun to meno tak ampui tak habis. Ni museum padi ni. Geno ni buat pameran jet apa? Oi, tu nak parking sana ni yo. Oi, salah parking tapi tok aku lari. Mujak boleh parking jet tak ni noh. Pak Lok. Lari apa ke tengkok Nampak kita? Parking dah sampai tok aku tu. Tak puasa saja. Ni kita nak bagi flyer ni kat Pak Long, noh. Flyer apa? Nak beritahu ni festival Hari Muzium Antarabangsa. Oi, Buat di Muzium Padi dekat Kedah ni, dekat Lostak. oi. Seminggu buat Ha. 23 hingga 29 Julai 2025 Duk dekat dah, takkan tak boleh pergi. Oh, main sampai seminggu ni macam-macam acaranya Ni buat. macam-macam ada Pak Long oi. Ni dekat Muzium Kedah ni. Ada depa nak buat pameran Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2025. Lepas tu ada zon interaktif Bank Negara Malaysia. Ada lagi zon utama macam persembahan bus agensi, ada bengkel lah. Lepas tu boleh buat food experience dekat sini. Oh, patut aku duduk sembang di Merat ni kedai artisanal ada tak ni. Kalau sangat buat behu. Duk pecah ni, belah nu muzium tu. Nak buat ni lah lebih 40 vendor mah tak ni. Oh, craft tangan ada, seni, kopi, fashion, manisan, pastry, makanan-makanan Vera Kedah tu. Makanan tradisional orang lama-lama dulu ni yang buat mai balik sini. Lepas tu mak membawa lori kalui sangat. Nak angkut kemoh. Ni buat aktiviti sisi part ni. Ada demo masakan, festival flora, sudut agensi, macam-macam agensi ya tu. Bengkel drone, mana nak tengok cara nak buat lagu mana tabang drone tu boleh lah mak. Ada klasik motor show, bengkel produk bawah. Loh ni Pak Long banyak lagi acara depa nak buat dekat sini. Luah tak sanggup ni. Ada jalan, ada kemah. Lepas tu Muzium Padi tu banyak. No. Belah siang ada, belah malam lagu rancak. Persembahan artis-artis terkenal tanah air. Depa nak main buat sini, nak menyanyi atas pentas. Lepas tu ada pertandingan tradisi dengan kontemporari. Zaman dulu dengan zaman law ada juga. Ada super duper. Jenis hok budak-budak sekolah kan tak tahu nak pergi mana. Mai sini lah main-main kebak-kebak belon tu. Rencok. Lepas tu ada fun ride, ada Teroko Kazano, ada fun ride. Lepas tu ada pula cabutan betul. Dekat poster dalam media sosial tu kan. Boleh scan tu. Mana tahu main-main boleh bawa balik motor ke, boleh bawa balik peti ais ke. Main tak sia-sia kok boleh cabutan betul. Scan dalam tu. Banyak lagi lah. Tak nak sebut luah ni tahu nak buat macam-macam. Nak main bola dalam petok ni lah. No. Tapi kita parking belah ni no, tak apa lah. Lepas tu ni kita nak ajak pergi tengok. Cik kita tak ni terbeluk tu. Kita main kat Pak Long lari nak buat apa? Nak pinjam cengkuih. Nak cengkuih jom tak? Tolong tak? Terbeluk dan pelawak. Mas Pak Long tolong kita cengkuih ni. Tak kira ikut terbeluk lagi. Itulah. Tadi ni gempak sangat aku. Lari ke tengok aku orang ni. Tak apa, aku panggil biar tu. Tak nak. Tu dia. Kepada orang Palih, orang Kedah, orang Penang, orang Perak. Boleh mai ke Festival Hari Muzium Antarabangsa Peringkat Kebangsaan 2025. Masa depan muzium dalam komoditi yang berubah pantas. Pada 23 hingga 29 Julai 2025 di Muzium Padi Kedah. Pukul 9 pagi hingga pukul 11 malam. Jadi pakat-pakat mak. Macam-macam aktiviti ada. Jadi jom. Jom pakat mat, salam mat, jom.